Bak sabah ura Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nikalan sabuh cahaya. Lam cahayanya na menggantung sabuh benda yang hanan debu. Ikul le benda yang menggantung pak cahayanya. Hai Abdul Qadir Jailani, kaset ibadat. Kaji piyo. Lenyo Tuhan kata. Yang harum mandum kalung pahala berkata. Lenyo Allah, lenyo Tuhan kata. Yang harum mandum kalung pahala berkata. Putra ke jauh Malaysia Abdul Qadir Jailani. Cilaka apa? Cilaka apa? Oleh kecelakaan kita. Genole. Cahayanya enggak ada. Kemudian itu biasa. Ernya ni marilong. Yang baca cahaya gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gata selamat daripada alun. Bahkan gata selamat daripada alun sebab ilmu engkau akan Tuhan engkau. Sebab gata hai Syekh Abdul Qadir ini mendalami ilmu tauhid. Daturi Allah sebagai Tuhan kata. Tapi lung pegah kata. Dengan cara yang long pegal laganya, iaitu le cahaya yang lebih kurang 70 ahli tarikat rusak. Rulah iman ahli tarikat dengan cara-cara yang dipegah laganya le iblis, le syaitan. Maka ada orang kahar. Baik berangkah mutarikah. Bakal begah lagi yang sebab na urang kadang-kadang ka mahli tamat ngurut kabu lubuk. Urang dia. Dia cau tarikan ba urang merajah kan ba tunggu. Ada ino hana beda le antara dukun dengan duku yang na dayah ma urang merajah. Ditunggu merajah bina begal balik. Kenang ya cau tarikan kebuah hana dia. Baik galah. Kadang-kadang ada elong galah dengan kurama ni rana. Hai galah dengan kurama. Ni golong tamat yanah kiban ka suluk. Golong tamat kalut hang ubi mi golong tamat yanah hawa hang ubi taman kalut. Ilo model yang kalut muslimu ba muslimu ka taman yanah baru je kalut. Ka taman yanah dino. Baru ya kalut. Dino hana hanje kalut. Jadi tugas kita yang ini kiban. Beut tentang ile. Beut semua beut dannya ka kita tu ni dannya ka wasiat berkesinambungan. Almarhum Abu Ya Bunda Wali menan pegah babun Samalanga. Ada babun Damirah lagi yang cina pegah. Almarhum Abu Damirah menan cina pegah babun ibu. Beut semua beut. Iran yang ini nampak susah yang merpaling tu dengku. Nak susah ni. Sampai nanti yang padu gaji macam kawin dengan dengku si orang apa gaji? Padu gaji si belian. Hana muda dulu pi gaji orang ni. Baik. Munya nak kawin dengan urang dayah, kabila dayah. Yang pertama ile meyoganyan malim. Dia ulama, yang gitu tak khidmat ulama. Yang kedua tak khidmat suami. Yang ketiga kadang nak tabur bagaian tak khidmat kurel heboh itu. Tiga tak lepas lu. Cuman kekedi merumpak tunggu kabur umur baju. Tapi kalau mati pajak.
Nudem na juga deh. Beda dengan itu yang baru. Menyalah dah ada yang baru lagi nak beri siara 15 ko dah sepat. Kemudian ko nak terus le siara berian. Kau buka tu beri kau mana terus. Hana ini batai ini dia benar 15 macam kasih apa ni na. Kasih jamu yang nak lo. Mana jika dia ya gagam nunggu. Kalau belah go kata man mali. Oh, tam kawin ni tadi, nungit daya Aceh dan daya tari. Kata geroboh lain. Sedih gede. Berada beriman katanya. Memang yang pegah dia Abu Sulimum, sia mengapa? Muh mira, anu darah tidak, mengkau yang nak galak, tapi ilmu nomor satu. Bersalung kepada adik-adik memandung, sampai mengkawin musyawarah nganggurai. Musyawarah ngabu tanyang babu, betang gerod. Muturi ra SB muturi. Kada ui pakai syuban lagi kita tak ubong sabah bajaroi tapi ke kita mursyid. Tapi ke aulia tujuh. Yang lo mak namin wali namin. Rupanya tinggal nak terima baga-baga. Pakah nak tayang babu banyak terima lalu banyak kabur orang tujuh. Ya. Sampai minta darah baru gede musyawarah dengan gurai. Beda pegah kali lu bintang nunggu cipopai. Matan baru ku hampai.